Tengok hantu dia comel lah. Comel. Dia bergantung pada harvester juga sebenarnya. Yang bagus lah. EM ni. Jadi kita macam tu. Bau dia Dia bau manis-manis. Manis-manis bau. Dekat kita ikat je lah. Padang dah seh. Padang je. Masya-Allah. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya ada di Kampung Bijak Ketah boh. Kalau awak tengok sebenarnya lama dah saya nak mari dekat abang wang kita ni. Boleh katakan orang kata ladang Napier yang terbesar lah. Dia duduk di Hulu Terengganu lah. Jadi kita tak mau sembang panjang, jom kita jumpa abang wang. Nak cerita sikit banyak pasal ladang Napier dia boh. Baik ke? Baik ke? Okey awak-awak. Ni tau. Ladang Napier boh. Seluas mata memandang. Assalamualaikum. Abang wang kita. Bawang. Lama ni dah buat Napier ni? Permulaannya 2012 lagi. 2012. Di tapak ni bermula pada Covid lah 2021. Okey. Dengan permulaannya dengan 50 hektar. Lepas tu kita tambah pada 50 hektar lagi. Lepas tu jadi 100 hektar lah keseluruhan dia. 1 hektar bawang 100 hektar. 2015 tak? 2012 kita start di Bukit Kepoh lah. Di Tapah 10 hektar di Pahal. Lepas tu kita pindah semua operasi ke sini ke Pakawit lah. Pada 2021 mula buka ni. Jadi benda yang mendorong abang wang untuk buat orang kata ladang Napier lah. Sebab mendorong ni kita macam mulanya kita buat lembu feedlot lah, lembu feedlot. Tapi kita tak ada makanan. Satu lembu feedlot 150 ekor. Dan kita bergantung pada dedok. Gitu. Jadi kita tengok margin pun tak ada. Jadi kita tanam Napier. Bila kita tanam Napier tu, sambutan untuk silage tinggi. Jadi bermula dari situlah kita buka ladang ni. Maka kita buka besar pun alhamdulillah sampai sekarang ni kita dah ada pelanggan tetap kita lah. Setiap bulan tu untuk beberapa petang tu memang dia wajib ambil tu memang tetap lah. Cuma permintaan akan berganda pada musim korban dan juga musim perayaan lah. Macam puasa, orang malas nak curut benda lah, dia ambil yang dah siap lah. Ambil yang siap lah. Kerana abang buat Napier lah, jual Napier dan silah sekali. Kita akan buat Napier ni, kita akan jadikan silage. Silage ni lebih pada kita peram dia bagi tahan lama. Gitu. Kalau pokok ni kita tinggal dah umur dia 70, protein dia akan turun. Dia akan turun. Jadi kita nak kekalkan dia tu, kita jadikan silage lah. Dan untuk simpan lama dan mudah untuk peternak guna. Jadi ramuan silage abang ni adakah sama je dengan orang lain ataupun ada lebih kurang sama je lah. Lebih kurang sama je. Cuma EM dia mungkin berlainan sikit lah. Sebab kita ada buat lebih pada ramuan sendiri lah. Bukan tu lah. Kerana pekat permulaan itu tanam Napier ni untuk kegunaan lembu sendiri. Untuk kegunaan lembu sendiri. Tiba-tiba ada permintaan. Bila ada permintaan tu, dan kita cuba tanam ke 10 hektar dulu. Masya-Allah. Dan tak cukup. Itulah yang jadinya ke 100 hektar. Permulaannya di situ lah. Jadi ni kali ikut mesin terbaru tau. Ini mesin daripada Turki lah. Ada terbaru kita start buka sini memang kita dah ada mesin ni. Sebab pengalaman kita daripada 2012 sampai 2020 pakai tenaga manusia memang tak boleh output tak boleh banyak lah. Memang kerja banyak. Jadi 4 orang bekerja pun boleh 1 tan ke 2 tan je maksimum dia. Untuk seorang? Untuk 3-4 orang bekerja. 3-4 orang bekerja. Lokal-lokal macam lah. Bila kita pakai benda ni, kita mampu buat 5 ke 10 tan kita mampu. Masya-Allah. Jadi itulah kelebihan mesin. Dengan keluasan ladang yang ada tu memang boleh kata perlu pakai lah. Cuma modal besar abang bila guna mesin kan. Modalnya memang besar jugalah. Ni kalau harga pun sekarang ni dalam 80-90k lah. Yang belakang saja. Belakang saja attention. Itu tu kalau yang baru pun 100 lebih. Kereta lain pun dalam 60, 50, 60 ada lagi sekarang ni. Jadi kereta tak kena pakai dua orang ni. Sebab dia ngakut se. Dia nak sangkut lah kan. Jadi terus pakai dua lah. Ni akan tunggu untuk ambil tu dia lah, pindah hasil dia. Jadi untuk buat kerja ni 3 orang padang tau. 3 orang padang dah untuk 2 je lah sebenarnya. Ini untuk standby lah. Patutnya 2 je lah. Mana secara tak langsung boleh jimatkan tenaga kerja lah. Boleh jimat dengan hasil yang tinggi lah, masa yang cepat lah. Masya-Allah. Jadi abang tau, macam silage ni, dia ada bulan-bulan dia ke? Mana ada bulan dia mungkin bulan yang tak ada permintaan. Lepas haji ni memang tak ada lah. Tak ada lah. Bila kata tu tak ada, dia sekejap
ada pun yang memang lembu sikit lah kata orang. Memang yang puncak dia 3 bulan nak korban. Itu puncak dia. Cuma bang, soalan dia, adakah sepanjang tahun silage ni ada? Kita buat sepanjang tahun. Masya-Allah. Kita buat sepanjang tahun. Memang kita memang ni memang core kita. Kaki kita memang silage memang kaki kita. Sebab dia silage ni salah satu dia kita buat kita boleh simpan lama. Jadi tak masalah je kita buat pun. Mana lagi lama orang kata lagi molek kot. Betul tak bang? Jeruk lah macam jeruk ukur jeruk kan. Oh, jadi mudah. Mudah. Jadi apa terus dia proses terus. Proses terus dah tinggal kita masuk bag je lah. Tengok. Kalau macam untuk Napier ni berapa umur yang kita boleh harvest daripada tanam sampailah kita boleh harvest dalam yang berapa? Pertamanya mula-mula tanam daripada bajuk tanah lah. Pertama 90 hari lah sebab dia masa nak tumbuh tu 2 minggu dah. Dan kita matang dia 90 hari lah yang kali pertama. Lepas kita start harvest macam ni 45 ke 60 je kita dah boleh harvest lagi. Sekali tanam je lah. Dia tumbuh balik? Tumbuh balik. Kita ni tumbuh balik kan? Kita tumbuh balik. Kita tunggu nanti anak yang baru lah. Masya-Allah. Betul. Cuma kita akan terim balik ni. Kita bukan tinggal macam ni tu dah. Mana kita akan betulkan balik lah. Kita akan buang tu tunggu lama ni kita buang balik. Dia akan tunggu yang baru. Mana sekali tanam je? Sekali tanam. Hanya alhamdulillah dah dalam 4 tahun ke 5 tahun dah kita tanam. Masya-Allah. Lepas pada Covid dah lagi lah. Mana dia silih berganti? Silih berganti anak je. Cuma kita jaga pelok je lah. Dengan bajanya, dengan raca tu lah. Maintenance lah sebenarnya. Kalau kita buat ni tak ada maintenance dia akan pupus juga. Dia memang perlu ada maintenance juga lah. Katanya macam ke Napier ni dia tak boleh lama nak kalau harvest bang. Dia jadi kerak ke mana? Betul. Dia antara tempoh berapa je? Maksimum dia 70 hari lah untuk lembu. Tapi kambing 45 terbaik. Kambing nak lembut sikit. Saya sini saya praktikkan 60 hari je. Untuk lembu saya buat lembu kambing pun dapat 60. Dia kalau lebih tu dia akan 2. Batang keras pertama, yang keduanya protein tu akan turun. Kalau tengok 60 tu, 60 hari tu, protein dia berada pada puncak maksimum lah. Dalam 15 ke 16. Dah bila kita simpan sampai ke lama-lama sangat dia akan drop pada bawah 20, bawah 10 pada bergantung pada inilah. Baca cuaca, banyak main panah, bukan kata mudah tak mudah jugalah Napier ni. Nampak macam mudah. Tapi yang tanam Tuhan je tahu. Tengok kalau ni berapa apa tinggal. Ni tinggal betul tinggal. Sebab dia ada sprinkler. Jadi tak maintenance yang terlepas. Yang akan jadi lah. Yang tak urus saya panggil. Dia berapa? Terlebih umur ke dia masuk kita dok terim barang ni mungkin je tak. Sebab ada nampak sprinkler tengah tu. Kenapa? Sprinkler air siang dia. Jadi maintenance dia masuk. Betul, faham. Jadi gitulah. Dia akan terbalik. Kalau ikut variety dia Napier ni bang. Pacong. Kita semua pacong sini. Pacong Sebab yang ada variety lain kan? Banyak dia Zanzibar, kita pernah tanam, BTN kita pernah tanam. Tapi yang terbaiknya sekarang ni pacong lah. Kelebihan dia pokok tinggi pun. Tengok ni. 10 kaki dia tak terbalik. Kalau Zanzibar dia mudah terbalik. Kalau angin ribut apa? Dia mudah terbalik. Dia patah. Dia mudah terbalik. Terbalik tu memang Musang ni payuh lah. Kita nak tumpang payuh. Tapi dengan macam ni alhamdulillah lah. Mudah lagi lah nak banding dengan barang tu. Tengok. Jadi bila penuh baru abang dia letak dekat buku. Bila penuh ni atau ke tempat yang packing lah. Lepas tu proses untuk jadi silis tu? Dia 14 ke 20 hari lah yang terbaiknya sebenarnya. Untuk hilangkan tu. Isu dia pula makan di sini kita tak boleh nak awal pagi. Dia kena panas puluh ke atas. Pukul 12 ke atas. Pukul 12 tu lagi baik. Sebab kalau dia akan kita sumbat dalam lorong dia. Basah lah. Boleh terbasah lah. Jadi dengan keadaan sekarang ni kita tahu isu peternakan lembu ni tak semeriah dulu lah. Memang terlalu jauh daripada dulu. Terkesan kok bang dari segi penjualan saya. Memang sangat terkesan. Berbanding dengan 2021 dulu. Seminggu kita mampu jual 1,000 ke 1,500 dan 2,000 pack pun boleh cocok. Sekarang ni memang sangat sakit lah. Seminggu 200 pack, 300 pack pun memang payah. Memang sangat terkesan lah. Jom bang kita pergi belah sana. Jadi ni lah ladang silas ni dia Napier pacong milik abang Wang kita ni. Jadi saya akan letak macam biasa, saya letak nombor telefon abang Wang. Jadi orang mana-mana orang rasa nak beli silas ataupun nak tanya
kenaan ilmu penanaman Napier dan abang Wan sendiri pun ada bekalkan benih lah. benih, ya, benih. Benih seleh pun ada. Awak boleh direct hubungi abang Wan kita lah. Cuma kita nak pergi tengok dekat dekat dia packing mereka kata Napier awak dah diproses tu. Kalau awak tengok ni lah, abang Wan kata tu, awak ni akan tumbuh balik ni. Tanam sekali memang dia akan bersilih ganti boh. Tu antara kelebihan silis ni. Untuk hari ni bang, harga silis berapa abang jual? Kita jual RM10 untuk satu beg 20 kilo. Oh, masya-Allah. Dan kita untuk hari ni kita siapkan dalam 500 beg. 500 beg. Tu ada tambahan dah. Memang dah ada tambahan dah. Masya-Allah. Siap bertanding tu mana dia orang akan ambil terus dan dia orang akan pegang dekat kandang dia orang lah. Tu pulang kat dia orang lah pula. Dia letak dalam tong ke mana bang? Ni. Kita letak dalam dia dua. Untuk penggunaan sendiri lebih untung tong lah. Sebab sekali beli je. Tapi untuk kita jual, dah efisien lah untuk tong. Orang nak ambil payah berat kan. Satu tong tu dalam berapa ratus kilo, 1 kilo lebih. Oh ni je ni bang? Ni 20 kilo dah. Dah ni dah dicampur dengan dah dicampur dengan tu nanti kita bahan-bahan dia lah. Bahan dia. Masya-Allah. Tengok boh. Ni tengok sini. Ni yang kita dah ada packing ni. Dah packing ni. 20 kilo satu ni. Hantu dia comel lah. Comel. Dia bergantung pada harvester juga sebenarnya. Lagi mahal harvester tu lagi kualiti lagi kecil. Gitu. Kalau yang murah sikit tu dia besar, bukan kata nak tu lah. Tapi dia comel ni. Comel lah. Ni memang comel lah, halus dia. Satu beg ni 20 kilo. 20 kilo Ni lah kita jual RM10 je. RM10 sebeg ni boh. Oh ni dah diperang lah ni. Dah ada kita tok ubat dia. Ubat dia dah. Ada tunjuk, boleh tunjuk sini. Tengok boh. Ni tu. Ni tu. Air dia banyak. Efektif mikro. Oh, masya-Allah. Dia mikro. Ni abang campur dengan air ni je lah. Dia campur air ni EM dengan molasses lah. Jadi Molasses saya akan tunjuk lebih kurang ni. Masya-Allah, sesimpel tu je nampak. Sesimpel tu je. Yang pentingnya yang ni kita kena cari yang bagus lah. EM ni. Jadi kita macam tu. Bau dia Dia bawang mani-mani. Mani-mani bau. Dekat kita ikat je lah. Padang dah seh. Padang je. Masya-Allah. Dia sebab dia kecil kan. Kalau tahun ni mungkin lebih lah. Dalam tempoh lama mana bang? Baru boleh guna? 14 hari lah biasa. 14 hari boleh guna dah. Tapi bergantung. Maknanya pembeli ambil terpulang kat dia orang lah. Dia nak kata efek tu sangat tak ada. Betul. Maknanya terpulang dia orang lah. Sebab kita tak akan stok sini 12 hari baru jual tak kan. Tak dah sebenarnya. Penuh kita nak orang besar se. Jadi awak hari ni bukan kata nak suruh awak nanang sangat. Tapi hak abang Wan buat ni dah sedia dah, mudah boh. Mari beli je RM10 sebeg. Maknanya kita orang bekerja pun boleh membela. Boleh bela. Sebenarnya bagi orang balik kerja pukul 5 nak cerut ladang. Jadi bagi ni je. Bagi ni je. Segi kalau musim banjir pun boleh guna. Boleh guna. Memang kita macam musim-musim tu memang kita stok banyak lah. Stok banyak. Standby untuk permintaan 1000 beg ke lebih macam tu lah. Untuk permintaan musim-musim banjir, musim korban ke gitu lah. Ya. Jadi kita awak tengok benih-benih Napier. Kalau awak nak nanam kat rumah boleh beli dengan bawang. Ni benih ni dekat 100 hari dah. 100 hari. 90 ke 100 hari. Dia cocok batang je bang. Nanam dia. Cocok pun boleh tapi dak praktikal mana lah. Tanam lagi macam tebu. Ada tak? Dia mudah terbalik pada tu. Kita biasa kita akan buat batas juga tapi tanam dekat lorong dia tu. Dia bukan tanah atas. Bukan. Tengok boh. Kalau kita duk mikir kat tanah atas macam ubi. Jadi gitulah boh, sikit sebanyak kongsian saya dekat ladang Napier abang Wan kita di Kampung Binjai Ketah, Hulu Terengganu. Jadi awak-awak hok rasa nak dapatkan ilmu berkenaan dengan Napier ataupun nak tanya lebih lanjut abang Wan kita, boleh kontak direct, saya letak nombor telefon. Nak beli Napier hok siap pun boleh. Kata silas lah. Silas yang siap pun boleh. Jadi gitulah. Jadi abang Wan kata-kata akhir lah. Kata akhir hadapan kita biar ternakan industri ternakan kat Terengganu kita ni balik macam dulu, meriah macam dulu, lembu sadunya. Jadi sekarang ni memang terlalu suram lah. Okey, kita faham lah banyak isu makanan mahal. Itu memang satu-satu isu halangan kita semua lah. Masa kita pun ladang kat ladang pun kita terkesan jugalah daripada baja naik harga semua. Tapi gitulah. Nak teruskan je lah. Teruskan dah kita minat kita ni dah kita labur banyak satu buka dengan dulu kita buka dengan luah ladang hutan macam ni. Jadi terpaksa nak kita gohek lah dengan kita. Dan insya-Allah ada sinar di hujung lagi. Insya-Allah. Itu je lah.
Moga terus berjaya bawang Okey, terima Tadi kasih. beres abang sampai situ lah proses kita dekat ladang silah bawang kita. Jadi kita akan orang kata akan letak nombor telefon, awak akan hubung sendirilah. Ni orang kata rupuk dah di harvest tu. Dia akan masuk sini. Ujuk, buka ujuk. Tu kita potong 2 lorong akan dapat dalam 30 beg. Okey. Satu tan ni dalam 50 beg. 50 beg. Habis satu tan ada. Biasa kalau penuh ni dalam 2 tan. 2 tang penuh. Tapi kita tak mau putus kerja sebenarnya. Dia ada sokmo lah. Dia ada sokmo dia Bahagian ni ada sokmo. kalau ada dia akan tunggu tengok Ya. itu dia. Dan lagi berat ni lagi risiko sebenarnya bawa Betul itu. juga. Tanah jadi mampak. Tengok bang. Kalau awak dalam masa manual dulu 2 kerja lah, awak potong masuk dalam tu pula. Potong dulu, angkut dulu. Angkut atas angkut. kereta dulu. Angkut sini dulu baru boleh chopper. Pisau pula. Pisau biasa petang baru kita start pisau dulu. Allah. Pagi potong je dengan hantar dekat pasar. Petang baru kita tak chopper. Tak chopper. Lepas tu nak buku pula. Buku pula banyak memang baca dia lah. kata satu tang hari je dulu. Oh. Pengalaman dulu di Tapah lah. Masa tu kita ada 10 ekar. Tu pun letih sang ah. Memang dia kata lah. Ya. Tapi itulah perjalanan projek ni lah. Betul. Musim mesti mula daripada bawah mesti bang. mula daripada bawah. Tiba-tiba duduk gini lalu payah juga. Kita bukan orang senang. Ya. Slow-slow kata. Slow gitu. Tengok. Risiko kecederaan pun tak ada kalau macam benda awak chopper tu. Risiko bang. Risiko sikit lah. Jadi gitulah awak-awak deh. Beres lah. Beres boh. Okey awak-awak. Gua ni clear siapa hok nak beli silas ataupun pupuk Napier boleh kontak Abang Wang, saya letak dah nombor telefon tu deh. Cuma sekarang ni kalau awak tengok poster ni, inilah penganjuran Briskwork sempena Hari Kemerdekaan yang akan berlangsung pada 29 Ogos di Drawbridge boh. Jadi awak-awak boleh dah start daftar ni. Daftar awal-awal, boleh baju, mana tahu nak jadi rezeki pada hari event tu ada cabutan bertuah boh. Hadiah 10,000 kot. Bukan nak mau masuk lagi tau. Baju pun boleh. Jadi beres deh. Siapa-siapa yang nak masuk event ni boleh ni lah QR mana dia. Boleh ni lah scan QR iaitu ataupun hubungi nombor telefon yang saya letak ni. Jadi beres boh pakak-pakak lah kita jaga kesihatan. Sambil-sambil tu mana tahu nak jadi rezeki boleh cabut tambah tua hadiah 10,000 pula. Tidur. Beres boh. Assalamualaikum.